Ini 3 tips untuk menghadapi masalah ekonomi besar bakal berlaku tak lama lagi. Pertama sekali, persiapkan diri kita, perbaiki takwa dan amal kita, kerana bila kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Fokus daripada hari ini untuk perbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik. Nombor 2, fokus untuk tingkatkan kita punya kesihatan. So kesihatan apa dia? Pertama sekali, pemakanan dan kecergasan. Pastikan jaga makanan. Yang kedua, pastikan jaga kecergasan kita dengan melakukan apa-apa saja senaman, workout yang boleh mengaktifkan tubuh badan kita. Kerana apa? Bila datangnya detik-detik sukar, memerlukan kita dalam keadaan yang fit, barulah kita boleh menghadapi detik-detik sukar ini dengan lebih mudah. Yang ketiga, fokus untuk tingkatkan kewangan kita. So inilah waktu untuk kita keluar pada comfort zone, daripada hidup yang selesa kepada fikirkan apa jalan yang kita ada, yang kita boleh cuba. Sebelum ni mungkin kita malu nak cuba, kita segan nak cuba, kita takut nak cuba. Inilah waktu untuk kita cuba. So insyaAllah bila kita lakukan 3 perkara ni, dalam apa saja yang bakal berlaku, kita dapat survive insya-Allah. Semoga manfaat share video ni. Jumpa lagi pada next video.